nangis eh? Apa salah I? I tak bersalah apa pun. Kenapa Danish nak marah I? Tak, ini bukan salah Bel, okey? Tak ada orang salahkan you pun, okey? You dah usaha, tapi tu orang tua tu tak sedar diri, dah macam ulat bulu tua. I tak faham. Danish nak I buat apa? Dia nak I rela je layan dia macam tu. I ni ada maruah je tu. Bel tak salah Bel. Apa yang you buat tu memang betul. Memang you mempertahankan maruah you. Okey? Kalau I kat tempat you, I would do the same. Right? Dah. Danish tu pun patutnya dia pun faham lah. Tak boleh nak marah you, kan? I sakit hati. Tahu tak? Hati I dah hancur, you tahu tak? Ya. Danish tu boyfriend I. Dia sepatutnya jaga I. Dia sepatutnya protect I. Dah. I tak boleh tengok Datuk tu. Okey. You nak I layan dia yang kata tu. You tahu tak? I tengok muka dia, I boleh muntah. I muntah masuk dalam mulut dia. Lepas tu I muntah lagi, dia masuk lagi dalam mulut dia. Okey, dah. Tak sekarang ni dah seterang-terang alam, dah crystal clear yang Datuk tu yang kata tak sedar diri. Okey? It's not your fault. Okey, sekarang ni you kena fikir. Maruah you adalah lebih penting, lebih mahal daripada segala-galanya. Alright? So, dah. Jangan sedih-sedih lagi, okey? Dia dah berhambus daripada sini pun. Okey? Danish tu mungkin dia yelah, masa tu dia tak nak fikir sangat kan. So, abaikan je lah. Dah tak payah fikir sangat. Datuk tu dah tak ada. Tak ada dah. Dia dah keluar daripada tempat ni. Dah. Janji. Mila. Kak Mila. Dah kenapa dengan bos kita tu? Angin tak ada, ribut tak ada, taufan pun tak ada. Tiba-tiba nangis je. Ni mesti dia kena marah dengan Cik Ras. Pasal Datuk gatal semalam tu kan? Kan? La ilaha illallah mu ni. Boleh tak? Jangan masuk campur hal orang. Mau dengar gini. Orang puang ni, kalau kita dah kahwin, tanggungjawab kita pada tok lelaki. Kenalah duduk rumah, kena masak, basuh baju seluar dia. Tapi sekarang ni kan dia kan sibuk dengan urusan hotel. Sebab tu tak ada masa nak jaga lelaki dia, Cik Ras. Sebab tu lah dia kena marah. Kamu tahu tak? Jadi ginilah, kita ni tak payah campur lah orang. Dok molek, dosa, dok baik. Sekarang ni mu ambil tahu hal aku. Makan ke dok lagi, rehat ke dok lagi. Lagi berfaedah, lagi banyak pahala. Masuk campur orang pula. Ish, Kak Mila ni. Saya cuma bertanya je. Sudah malah layan Kak Mila. Baik, saya buat pergi kerja. Kejap, kopi aku mana? Kopi aku. Nanti. Mu kedekut engkau hari ni. Gitulah jadi orang puang ni punya senang.
Nampak tak isteri ni Puan Natasha nampak? Nampak? Tadi dia masuk nyong siap nangis. Ya Allah, dia nangis banyak ngak siang ke dia. Betul. Teresok-esok. Ginilah Kak Mila tak maksud campur hak korang tapi dengar molek kalau boleh hak rumah tangga settle rumah, jangan bawa tempat kerja. Kalau orang tengok dok molek. Okey Kak Jangan Mila. macam tu. Okey, Nanti kita Azizi cakap macam-macam pasal Cik Ras dengan si Natasha tapi Kak Mila ni cover lah. Kalau orang lain tengok gana macam-macam lah dia kata. Wak malulah hak rumah tangga kita ni kena. Masih Kak Mila, masih. Gitu je ke? Ingat ke dah bagi maklumat adalah imbuhan sikit. Cik Ras ni pun. Duit dah cukup nak beli barang ni. Buat modal ni aduh. Ayo, ini hari saya banyak kesan sama kita punya bos. Dia mari hotel me time dia menangislah masuk office. Aku pun ada nampak juga tadi. Tapi Kak Mila cakap dia kena marah-marah dengan Chef Ras kita tu. Mungkin sebab tu dia stres datang kerja. Pak Amir rasa Mila tu dia main cakap je. Itu dah boleh jatuh fitnah. Siapa itu fitnah? Suruh dia mari depan saya mau hantam sama dia. Ish. Bro, bukanlah. Fitnah tu bila kau bercakap benda yang kau tak pasti lagi tentang kesahihannya. Bercakap melulu. Itu macam kau. Itu melulu. Tara bagus. Cakap sini kuta belet, sana tunggang langgang. Tara bagus punya benda lah. Pak Amir rasa kita kena nasihat bos-bos kita tu. Kan? Itu saya setuju Pak Mek. Macam mana mau nasihat diorang? Itu diorang punya family problem. Ayolah, buat family problem tu susahlah sikit. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh nasihat diorang jangan cepat merajuk dengan pasangan masing-masing. Sebab kalau diorang stres, kita pun stres. Gaji sangkut. Pak Amir dah tipis dah ni. Kalau diorang senang, kita pun senang. Ini hal nasihatnya. Ah. Saya number 1 in Malaysia. Dulu satu orang saya nasihat sampai sekarang sangat baik. Nurul, kau nasihat siapa? Saya punya kakak punya anak lah. Aku agak. Bila dia lahir punya time, saya pegang sama dia. Saya cakap, Tambi, ini dunia mari punya time. Ayolah. Jangan dibikin jahat. Jangan dibikin dosa. Ibu bapa mau jaga, mau hormat sama mereka. Jangan buat dosa, mau jadi orang baik. Kalau tara baik, tara bagus. Hei, tara dengar saya cakap tak? Kau ada cakap Guru? Kau ni? Guru ada cakap apa? Apa dia? Saya cakap tadi lah, saya number 1 ni nasihat. Abang Amir dengar lah. Dengar. Saja dia dan kamu tak rasa apa benda ni? Kuzi. Sona. Kau rasa chef tu ada masalah ke, Beb? Aku tengok dia termenung macam tu je kan. Tegak macam tu. Tak tahu lah ke nak kita tanya. Tak payahlah sibuk sebab aku rasa aku takut. Tak dengarlah jauh tu. Dia ada masalah pribadi kot. Kita tak payah masuk campur sebab nanti masalah kita nanti. Tapi kan, Beb, kita kalau sebagai pekerja, kita kena peka dengan bos kita sebab ini bos kita yang ada kat sini seorang je. Betul. Kau rasa macam mana? Aku rasa jom lah tanya. Jom. Betul lah? Serius?
Chef, Chef nak minum apa-apa tak? Kalau nak minum apa-apa, saya buat air. Lela, Daya buat apa? Makan ke apa-apa ke, Chef nak? Tak apa, saya dah minum. Kami bukan nak masuk campur hal peribadi Chef. Tapi daripada sana tadi kami dah nampak Chef termenung jauh je macam ada banyak masalah. Chef kalau ada apa-apa nak share dengan kami, boleh Chef. Kami boleh dengar. Kan? Apa ni Chef ada masalah pasal kita orang nak berhenti kerja ke? Pasal gaji tu Sebenarnya kita orang tak ada masalah sebenarnya. Kita orang ni memang ikhlas, memang suka sangat kerja dengan Chef. Jadi tapi kita orang ni yakin yang restoran ni memang akan berjaya lah satu hari nanti. Betul. Sebab Chef ada kat sini. Betul. Pak Amir, Cik Muru, how are you today? Fine, thank you. We are very good, very fine. Bos macam mana? We also fine. Very fine. Puan Natasha, apa pasal pipi ada merah juga? Tak ada apa-apa. Saya okey je, malu. Biasalah tu Puan. Kita hidup dalam keluarga ni, ada masanya sejuk, ada masanya panas. Kita yang kena pandai sesuaikan diri dengan keadaan. Kita sambung kerja lah. Ya. Pergi dulu ya, Puan. Tak ada apa. Tak ada apalah. Terima kasih. Sebab ambil berat nak tahu pasal saya. Tak apa. InsyaAllah saya okey. Kami buat kerja dulu. Apa bagi tahu Kita Panggil kami Salah ke saya buat semua ni? Saya keluarkan duit saya sendiri untuk beli barang dapur, barang keperluan dekat sini supaya isteri saya tu tak nampak lemah kat mata orang. Saya berhenti kerja semata-mata nak bagi dia happy. Saya berkorban, saya buat macam-macam. Tapi last kali, sampai hati dia halau saya. Chef, perempuan ni Chef, dia sebenarnya dia panas kejap je tu. Dia sekejap je panas tu. Nanti dia baiklah tu kan. Sebab itulah ya Chef, betul. Kami ni orang perempuan, kau tengah marah macam M16 macam tu. Tapi bila kita dah cool down, barulah sedar apa yang kita orang buat silap. betul? Kalau tak pasal sayang, saya dah lama dah. Saya berhenti dah dari sini. Baik saya kerja kat tempat lama saya tu, jiwa saya tu kat sana lagi. Saya fikir juga pasal dia. Saya tak nak bila saya tak ada, nanti dia susah, dia sedih, dia sakit. Siapa nak fikir? Saya kecewa. Chef kena sabar banyaklah Chef. Nanti Puan Natasha tu mesti akan sedar punya. Alah, yelah Chef kan buat benda ni semua untuk hotel ni juga. Kan untuk maju. Jadi apa-apa pun nanti apa benda yang Chef buat, kita orang mesti sokong Chef. Chef jangan putus harapan pula. Chef, kami kan
suka sangat kerja dengan chef. Kami dah sayang dah dengan chef. Jadi apa-apa yang chef buat, kami akan support. Okey. Okey kan? Ya Allah, sedapnya bau. Tapi ni hak murah. Hak mahal lagi 3 kali ganda. Memang sebulan pakap dah tukar baju lah. Kat mana ada duit dah? Installment Saya nak jumpa dengan owner hotel ni. Panggil dia turun sekarang. Ya, Puan. Ni siapa ni? Tiba-tiba datang tak bagi salam, terus buka silat. Memang aku nak bersilat. Sekarang ni, aku nak jumpa owner hotel ni. Panggillah dia turun sekarang. Puan, kalau boleh jangan tinggikan suara sangat Puan. Sebab kita ada hotel guest lain tu. Kat atas semua ada hotel guest tengok dah. Ni Puan, kalau Puan nak jumpa dengan bos kami, Puan kena ada appointment. Kalau Puan tak ada appointment, kami tak akan benarkan sesiapa jumpa dengan dia tanpa alasan dan sebab. Kau tak kenal aku siapa ke? Siapa Puan? Aku Suzy. Datin Suzy. Datin Suzy. Isteri Datuk Asmadi. Datin. Amboi. Bukan main niang lagi 3 beradik ni Nak goda laki ai? Tak reti bersyukur ke? Patutlah hotel ni nak lingkup. Sabar Datin. Saya ada kawan yang boleh menolak. Panggil paus kau turun sekarang. Datin. Saya panggil. Diamlah. Okey, Datin. Sekejap. Datang dah. 3 beradik miang ni. Korang ni memang tak tahu malu kan? Hello, Barbie doll 5% baru siap. Excuse me, who do you think you are nak cakap macam tu? You ingat you dekat mana? Ini tempat kita. Kalau I sumbat mulut you dekat jamban, apa pun tak dapat. Azizi flash kan? Cik Madam. Siapa ni? Okey. Datin Suzy, isteri Datuk Asmadi. Kenapa diam? Korang ni memang tak tahu bersyukur tau. Korang tahu tak? Akaun Datuk tu aku yang pegang. Dan aku hampir-hampir nak sign check untuk bantu korang-korang ni. Sabar. Tak sedar diri. Patutlah hotel ni nak bankrupt. Sabar. Puan. Datin! Datin. Saya nak cerita sikit ni. Sebenarnya, suami Datin tu, suami Datin Datuk lah kan? Datuk, dia datang sini, dia janji nak hidupkan kembali hotel ni. Tapi, dia menggatal-gatal dengan ipar saya. Dia picit-picit, dia pegang-pegang. Lepas tu, dia janji kalau nak dia tolong, adik ipar saya ni kena lebih-lebih. Apa? Betul. Saksi ramai. Muru kan. Muru pun nampak. Ini semua fitnah. Saya dah tengok saya punya kepala mata sendiri. Kepala dengan mata dia. Dia laki aku lah. Aku kenal sangat dengan dia. Dia jalan pun tengok bawah. Apa lagi nak pandang muka korang-korang ni? Itu dia berlakonnya Datin. Dekat sini dia tengok betul. Excuse me, Datin kan? Ni, semalam adik I tangan dia kena rubber. Okey? Lepas tu dia di-offer untuk jadi peneman. Okey? Sampai adik I fobia. Kesian dekat dia. So macam mana kita nak kira tu ya, Datin? Oh, maybe I patut report police on your husband, right?
Akta cabul. Kalau buat report, lepas tu kita orang viralkan perangai dia. Semua orang tahu viral. Saya tak berani benda-benda macam tu semua. Betul. Korang dengar sini. Korang dengar sini. Aku akan pastikan hotel ni bankrupt. Takutnya. Dia takut tu. Puan nak buat. Saya support. Scary betul. Quiet. Ni, Muru. Pergi tengok dia. Jangan sampai dia masuk balik. Kalau boleh, jaga kat pintu tu. Don't worry. Saya dah tengok sampai kepala mata sendiri. Okey, nanti jadi saksi. Saya ni kalau ikut hati tadi, saya nak sakit dah pada datang tu. Dah mula dah. Saya memang, saya nak tarik, saya gerang betul tengok Subang dia hot lanjut dah berambah tu. Dia tadi Subang ni. Okey. Tapi sebelah belakang kaunter, depan kaunter memang habis dah muka dating. Assalamualaikum Cik Bagong. Waalaikumsalam. Dah buat apa pula catur monyok gitu. Buat sedih Kak Mila tengok. Je khabar. Manalah tahu kok ada hak Kak Mila boleh tolong Cik Bagong. Tak ada masalah. Tak ada pula. Tak ada masalahnya, cuma saya tengah frust sangat. Frust sangat, Kamila. Salah ke? Kalau saya cakap kita ni tak patut halau Datuk tu keluar semalam. Saya cuma bagi pendapat aja. Kalau kita ni boleh bertolak ansur sikit. Sebenarnya hotel kita ni dah lama ada pelabur. Betul. Kak Mila sokong 100%. Sebab Kak Mila ni pun sependapat juga dengan Cik Bagong. Maknanya kita dua ni bijak. Memang bijak. Cik Bagong ni sekolah di mana dulu? Saya dulu sekolah MCKK, Methodist Boys School. Patut bijak. Allah seorang lagi dah buat apa pula? Dah buat apa gini? Jaket dah ke dua-dua ni? Buat apa ni? Tadi saya cuba pujuk Bel. Manalah saya tahu yang Datuk tu apa-apakan dia. Saya ingat dia macam main-main. Saya cubalah pujuk dia tapi tak boleh. Salah. Danish, mananya kita punya pemikiran ni lebih kurang sama tau. Kau sekolah mana dulu Emirates. Sekolah Mak Saleh tu. Kau pun Mak Saleh juga. Tapi tak apalah. Aku ni sebenarnya aku kesiankan dekat bini aku tu. Dekat si Lily tu. Usaha dia tu bagilah kredit sikit. Ini tak habis-habis. Ras Natasha. Aku dah naik fed up lah apa punya pertandingan macam ni. Betul lah, tak adil lah kan. Nak bertanding macam mana macam ni? Lepas dia orang. Kuruslah kita. Lepas dia orang. Gemuklah dia orang. Betul. Kak Mila setuju. Gini lah, nak bagi pendapat sikit. Memandangkan kita bertiga ni bijaksana. Bersependapat otak geliga belaka. Apa kata kalau Kak Mila wi cadangan. Manalah tahu kok boleh selesaikan masalah ni. Tapi masalahnya confirm boleh selesai masalah ni. Nak dengar tak apa solution dia? Macam mana? Gini. Mu dengar molek konsentrasi gini. Dekat sikit. Ni kan. Apa kata kalau kita kaki lotu pergi sana. Lepas tu tarik slow. Lepas tu bila dia jerpok jatuh situ, kita panggillah waktu tu. Lepas tu dia buat gitu, kita pusing. Ini
baru idea yang wonderful world, wonderful tonight. Baik, saya setuju. Ya. Dah, mungguana. Setuju lah. Gini ah, dengar sekali. Gini. Setuju juga. Tapi tak jadi kalau tak ada ni. Itu tak perlu risau. Ini baharum benja jarum lah begini dengan Datuk Bandar tau. Itu hal ini jangan risau Cik Milo. Mila. Maafkan saya, Mila. Tak kira lah Mila ke Milo ke. Kalau berjaya je dengan rancangan ini, 25% bahagian saya akan serahkan kepada Cik Mila. Ya, dengan perniagaan di Dubai, iaitu perniagaan unta pada pasir dan shisha. Begeh. Sayang, marah saya lagi ke? Ras, mi goreng tu nampak sedap betul. Siapa yang masak ni mesti chef yang hebat. Oh, bau dia pun sedap gila kan? Ya. Abang Ras. Abang, Bel just nak cakap thank you sebab abang tolong Bel tadi kan, backup Bel. Bel tak tahu nak cakap macam mana, but thank you. No problem, Bel. Bel, kita ni kan adik-beradik. Kalau paha kiri kena cubit, paha kanan pun rasa sakit dia. Kita jaga kita lah. Lepas tu kalau ada dengar suara-suara yang kat belakang-belakang, mulut bising, mulut berbisa tu, janganlah ambil hati. Itu suara je. Dalam hati orang cakap tu lain. Dia baik. Baby. Can I eat now? Ambil dah. Oh, dia lari. Dah lipas. Pak Amir kejar dia lari. Allah macam. Dahsyat Pak Amir ni. Dah masuk. Muru. What's your problem? Saya ada story. Apa dia? Ini hari saya ambil naluri keibuan saya ada mengatakan sesuatu bakal terjadi. Kau ni cakap ikut suka hati kau je Apa yang nak jadi ni? Saya pun tak tahulah. Hai. Kalau kau tak tahu, macam mana kau boleh tahu? Cuba cerita sikit. Cerita. Apa yang kau tahu? Ini saya punya story. Ini hari saya nampak itu 3 orang, Barum, Danish dengan Mila ada cakap-cakap. Ini macam cakap. Cakap pasal apa? Lepas tu Mila bagi signal ini macam. Tapi kalau dia buat ini macam, saya tahu itu duit bawah meja. Kalau ini macam, itu macam, duit atas angin. Tapi ini dia buat ini macam saja. Kalau macam ni tu apa maksudnya? Smuggling kah? Smuggling? Pamit. Smuggling tu benda? Seluduk. Oh, seluduk. Kau biar betul, Muru. Ni, Pamit. Saya pun rasa macam tu juga. Saya rasa Mila ni macam ada sesuatu macam pelik sikit. Sekarang mau bikin apa? Kalau betul seluduk kat hotel kita, bahaya ni. Betul? Boleh membabitkan semua orang. Betul?
Ramai kan jemaah yang datang hari ni. Kau tahu tak? Bos-bos kita ni memang baik lah. Turun padang sekali tolong kita tau. Betul. Aku kan bukan nak cakap apa lebih. Kau tahu tak? Kalau nak diikutkan, bos kita ni, bos-bos kita semua ni memang baik, kau tahu tak? Yang terbaik. Sebab apa tau? Dia boleh bantu pekerja-pekerja buat kerja. Kau tengok apa Miss Bell dengan Puan Lily. Kan? Ni, Kamila, kata dah nak sampai. Ini mana ni tak sampai-sampai ni? Aduh, yai, sekarang ini yang sampai kah? Ini restoran tengah ramai ni. Time ni lah yang paling mustajab. Cik Bila, kata tadi dia on call lah, kejap je dah sampai lah semua. Tak nampak pun dia. Allah, sabarlah sikit. Ingat senang ke nak buat plan last minute gini. Saya ni patut claim overtime tapi saya tak claim tau, Dok. Saya buat kerja ikhlas. Sabarlah. Wah. Amboi. Tak apa kau tengok. Kalau orang tu tak datang, jangan kata overtime. Dengan kau over daripada kerja sini. Kau boleh keluar daripada hotel ni terus. Tak payah kerja sini lagi. Tu toh. Nampak. Tu toh. Siapa dah? Ni Kamila buat kerja. Asyik baik. Sikit lagi dah nak over tu. Order! Maaf cik. Ni menunya. Cik nak makan apa? Awak tahu tak? Saya lama duduk sini, awak tahu tak? Apa lama kerja sini? Maaflah cik. Okey, cik nak makan apa? Saya tak nak menu. Bagi saya spaghetti, ais lemon tea. Cepat sikit. Cik. Apa benda ni? Apa orang letak dalam makanan ni? Tukang masak! Tukang masak mana? Assalamualaikum. Saya head chef dekat sini. Ada apa-apa masalah, Encik? Kau tahu tak? Ini dawai! Dawai dalam spaghetti aku! Kau nak bunuh aku ke? Ha? Ini hotel ke hardware? Cik, saya tak pernah nampak pun dawai ni kat sini. Ha? Apa ni? Aduh, dia ada dawai. Tengok sekejap, cik. Iyalah. Apa ni, Ras? Ha? Spaghetti dalam dawai? Dawai dalam spaghetti?
kunyah sampai berdarah-darah. Apa mulut dia? Ha? Apa benda ni? Tadi saya memang nampak Azizi tengah buat pendawai elektrik kat dapur. Lepas tu one of the dawa tu mesti jatuh dalam kuali. Lepas tu dia masuk dok basuh kuali. Sebab tu ada dawa. Betul tak? Betul tak? Tak. Disgusting tak basuh. Ni kan yang kata chef terkenal. Allah. Kejap. Korang sebenarnya tak tahu pun ni betul ke tidak. Kenal dia pun tidak. Kenapa tak backup aku ni? Kita biras kan? Cik, satu lagi saya nak cakap. Ni saya cakap kuat-kuat semua orang dengar. Saya jaga kebersihan diri, kebersihan staf, kebersihan dapur saya. Dan satu lagi, saya cuci pinggan dengan kuali, mangkuk semua. Saya tak pakai dawai ni tu. Saya tak pakai dawai ni. Saya pakai sponge. Hei, kenapa ni? Ha? Kenapa ni? Hei. Habis. Maaf, macam mana nak panggil ambulans ke apa ni? Cucuk kamu dulu. Cik, kalau ada masalah kita boleh pinjam lebih. Apa hal pula? Tak ada apa-apa hal. Minta maaf, Cik. Encik nak cara lembut ataupun cara kasar? Saya cakap dengan awak ni, ini dawai dalam spaghetti. Saya makan dia. Wei! Ha? Aku dah cakap dah. Cara lembut. Masuk. Duduk. Kau tolak lah. Hai. Engkau datang sini buat apa? Siapa hantar kau? Benda ni, Cik. Mana ada siapa? Siapa hantar kau? Cik, ada dawai lah dekat dalam spaghetti saya. Saya tak tipu lah. Aku tahu kau tipu Lebih baik kau mengaku. Kalau tak, makan siku aku ni. Okey. Sebenarnya saya kena upah dengan Encik Baharum, Encik Danish dengan Puan Mila. Diorang yang upah saya buat kerja ni. Alah, tolonglah Encik, tolonglah pakai saya je, jangan pukul saya Encik, tolonglah. Saya Melayu Encik, tolong pakai saya, jangan pukul saya. Tolong Encik, tolong pakai saya. Diam. Relax. Simpan dah baju. Jaya, Naila, sabar. Jangan, sabar. Nanti dulu, nanti. Apa yang nantinya Pak Mek? Tahu tak, lelaki tu dah melampau tahu tak? Pak Mek tahu. Dia tolak Encik Manak. Pak Mek nampak. Apa Pak Mek nampak? Tak boleh belah ni Pak Mek. Saya ni dah lama tak bersilat dengan orang ni. Bersilat kamu ni Pak Mek. Sabar. Jangan. Hei, Muru. Dengan Encik Manak, dia dorang yang selesaikan. Kita duduk sini, diam-diam. Tak boleh. Tahu. Hei, ini aku kualikan korang juga nanti. Diam, sabar. Aku yang salah. Guru, tolonglah saya guru. Guru saya berayu, tolonglah guru. Tolonglah tengok gini kat saya guru. Siang saya, tolonglah. Minta banyak, tolonglah guru. Siang saya takut. Kita kan kawan baik. Pagi-pagi saya selalu ucap selamat pagi dekat awak. Kita makan sama-sama. Tolonglah saya. Tolonglah. Tolong khabar kat Cik Manak. Janganlah bawa saya masuk badan poli. Tolonglah. Tapi ini perkara sangat serius. Tak boleh kau tingkau. Tolonglah Muru. Mila ni si saya. Kami sebenarnya plan nak jadi lebih. Anak kami sakit. Kalau nak harapkan gaji saya dan gaji Mila,
Manalah cukup Muru nak tampung pembelanjaan rawatan anak kami lagi. Tolonglah. Betul Guru. Saya dok tipu. Dia laki saya, suami saya. Saya terpaksa buat kerja gini sebab anak saya sakit. Anak saya kos rawatan dia mahal. 2 tahun dah dia sakit. Saya terpaksa buat. Saya tak sengaja. Sumpah saya tak sengaja. Tolonglah saya. Siang ke saya, Guru. Kita kan best friend. Tolonglah. Ha? Tapi Mila, ini perkara serius. Ini dunia punya dalam. Mana ada orang tak ada susah. Semua orang ada susah. Tapi kita mau ingat ini. Kita punya rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluaran perlembagaan. Kesopanan dan kesusilaan. Kedaulatan undang-undang. Ini 5 perkara rukun negara ada ikut. Kita dunia punya dalam apa susah pun kita boleh selesai. Ada faham? Macam mana? Tolonglah saya. Tolonglah khabar ke bos. Saya minta maaf banyak-banyak. Tolonglah bagi saya kerja balik. Kalau saya tak ada kerja, siapa nak jaga anak saya? Saya tak boleh fikir buat benda lain dah. Tolonglah ni pasal anak saya. Tolonglah Muru. Saya mengayu Muru. Tolonglah. Okey. Saya dengar you all punya cerita. Saya punya hati pun banyak sakit. Banyak duka cita. Macam itu durian jatuh saya punya hati atas. Okeylah. Ini macam. Saya kasih lepas. Tapi mesti mau ingat itu rukun negara. Sangat penting. Betul. Terima kasih banyak, Muru. Nanti kalau ada apa-apa berita, telefon saya khabar. Okey, terima kasih banyak, Muru. Cepatlah balik. Tolong Muru. Saya pun dengar dia bercerita, saya pun sedih. Macam mana ada dunia merah.